Hi guys, welcome back to my channel. Dah layan dah full video daripada saya, susuk di balik wajah. Okay, saya hari ni nak story satu kisah benar pasal kerasukan. Cerita ni berlaku semasa saya mengikuti kursus kepimpinan pelajar. Saya tak pernah kongsikan cerita ini kepada sesiapa. Ia berlaku semasa saya belajar di sebuah IPT di Johor Bahru. Semasa itu, saya sedang mengikuti kursus kepimpinan di sebuah farm fruit yang agak terkenal di Melaka. Segalanya bermula di sini, guys. Pagi itu, saya rasa seronok sangat. Yelah, baru pertama kali pergi ke farm fruit. Selalunya kursus pergi gunung, okey sahaja. Tiada apa-apa berlaku kepada saya. Kursus itu berjalan selama 3 hari 2 malam. Pada hari pertama, okey-okey saja. Hari kedua, saya mula merasa keletihan yang terlampau. Saya pelik sebab sebelum ni pergi mendaki gunung atau berkayak, okey saja. Tetapi hari itu lain rasanya. Hanya buat kursus di dalam dewan dan sedikit berjalan-jalan di farm fruit, sudah keletihan. Petang itu tiba-tiba saya pengsan di dewan makan. Kawan saya Sophie terpaksa menjaga saya bersama dengan seorang pensyarah. Apabila saya terjaga, saya bertanya kepada mereka, kenapa saya di sini? Sophie memberitahu yang saya ketawa mengilai-ngilai di dewan makan tadi. Sebelum pengsan, saya dijaga ketat oleh Sophie. Kerana badan saya tak bersih, saya tak mengikuti Sophie dan yang lain solat berjemaah maghrib itu. Semasa di dewan belajar dan sedang ingin melakukan aktiviti belajar, saya tiba-tiba menangis. Dayu-dayu, membuatkan semua pelajar dan pensyarah terkejut. Sophie pegang saya pun turut menangis. Tidak berapa lama kemudian hampir 10 orang pelajar perempuan kerasukan malam itu. Ustaz dari Pusat Perubatan Islam yang berdekatan membantu kami dengan rawatan Islam. Mula-mula saya yang diubati, dipakaikan stokin dan telekung. Pensyarah perempuan yang pakaikan. Ustaz mula berbicara dan baca doa. Dia bertanya, siapa kau? Saya diam. Ustaz tanya lagi, di mana rumah kau? Saya menjawab, pokok besar berdekatan dewan makan. Memang banyak pokok dekat situ. Tapi satu pokok yang besar di dewan makan itu saya takkan lupakan sampai sekarang. Pertama kali saya telah memuji pokok tu pada malam hari. Pokok besar dan cantik kerana pokok itu bersinar seakan-akan bercahaya pada waktu malam. Saya lupa pantang larang orang tua-tua jangan menegur-negur sesuka hati di tempat baru. Pokok beringin, akar besar. Ustaz membaca doa lagi dan menyuruh dia pergi. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tapi Ustaz cakap dekat saya yang badan saya dah ada ruang untuk dia masuk lagi. Jadi saya kena dekatkan diri dengan Tuhan. Keesokannya saya dan kawan-kawan pun pulang ke asrama dengan selamat. Cerita saya tak berhenti di sini. Ada beberapa lagi kejadian kerasukan yang dialami saya. Guys, kalau nak dengar cerita yang lain pasal kerasukan saya, tolong subscribe, like dan share guys. Okay, bye.